Hai semua, selamat kembali bersama Abang Dave, si diver kita. Nampak hari ni hari hujan dan apa kerja kita? Kita ada beberapa mission lah orang-orang tu bagi. Apa-apa, kita kena menyelam dulu untuk cari ikan untuk banco. Ya betul tu. Cepat Abang Dave. Okey. Oh, ada apa ni? Hai. Hai, siapa kau? Ni dia borak. Dolphin? Oh, dia suruh. Okey. Dia ajak kawan. Okay, jom. Cik Dolphin, by the way. Wah, cantiknya. Atas hujan bawah dia ada tunjuk air hujan jatuh. Boleh tembak Dolphin ni. Tak. Follow dulu Cik Dolphin ni. Sabar Dolphin, laju sangat kau ni. Ayo, apa tu? Sekejap kan Dolphin. Nak tengok dulu benda apa. Emo. Okay, tak senjata masalahnya. Kan. Last time kita dah jumpa dengan orang tu buat senjata. Tapi mana senjata? Ni dia jumpa dah. Tu apa ni? Collect blueprint, craft new weapon. Oh, kita dah ada senjata ni. Senjata lain ni. Ini senjata lain. Okay, jom. Sebelum tu. Oh, mati terus kot. Lama. Oh, hashtag tranquilizer. This so expensive. Oh, maksudnya aduh sakit. Dah. Oh, dia minta tolong awet dia, Pink Dolphin. Okey. Okey, tolong kawan lah. Okey. Tak ada masalah. Abang Dave akan tolong. Okey, yay. Tunggu. Ya, betul tu. Ya. Sama-sama, cik. Bye-bye. Dolphin pun ada awet. Okey, Dave. Sekarang kita sambung balik buat kerja kita. Ni apa ni? Oh, dia bagi hadiah. Terima kasih Encik Dolphin. Okey tu dia. Cepat Dave. Cepat. Tak lantak ikan ni. Cepat. Lambat Dave. Kita last episode kita dah upgrade beberapa kita punya. Kita dah upgrade kita punya ni. Rock dart kita dah upgrade. Banyak lah kita dah upgrade. So mana yang first episode, selamat datang lah. Mana yang baru datang kan, datang lah. So kalau korang nak faham cerita ni, korang boleh lah tengok dari first episode. Itu saya dah tunjuk lah beberapa mekanik dalam game ni. Tunggu Cik Sotong. Ini Sotong. Cik Sotong, last episode kita nampak Sotong besar tu. Aduh, harap saya kena lawan dengan Sotong tu. Apa kita punya ni? Ikan besar. Bang. Kuatnya dia. Okey. Sekejap sekejap cik. Saya perlu sekejap. Kuat je kau. Tak kisah buat ke tak. Oksigen. Lagi. Yup, mati kita. Yup, mati kita. Sorry Dave. Itulah lah orang kata jangan tamak. Oh, boleh retrieve one item. Satu je item. Alah banyaknya. Oh, dua je lah. Aduh, ruginya. Okay, lepas ni kita main slow and steady. Jangan main macam gila lagi. Aduh, kesian Cobra. Mari kau muka dia. Sorry Dave. Betul tu. Oh, tapi blueprint still ada ke? Satu item je lah ada. Alamak. Siapa ni? Hai. Apa ni? Satu. Hoppity hop. Tak. Kenapa? Marine car.
Oh, trading card. Dalam air pun ada trading card ke? Oh, macam ni lah. Apa? Dokumentari macam itu lah. Okay, thank you Sato. Cucu. Nak naik benda tu. Tu lah satu. Sekejap sebelum tu. Dapat kad. Maringka. Oh ni je lah, just card. Okay. Nak tunjuk kita punya benda-benda. Sekejap, ni dah afternoon ni. Cari ikan je lah. Sekarang ni. Kita bagi masa ruginya lah tadi. Tak ada ni upgrade untuk kita senang naik ke atas tu. Shock apa tip? Sekejap. Shock. Oh wow. Memang shock tu. Harap kalau benda ni lama sikit sedap lah. Laju tak payah pakai oksigen kita boost. Ni kau. Uish, kuatnya kau. Double. Oh, lain pula lagi ni. Oh, quarter trout. Itu lain. Ni kau. Selalunya space lah. AD. Oh, berat lah. Oh no, beratnya kita. Okay, kena cari yang emergency punya. Sini je sebelum tu nak kau. Tak puas hati ke kau? Sini. Oh ni ada, tak apa kita main kat sini lah kali tu. Okay, berjaya. Oh Dave jadi slow sangat. Sabar Dave. Kita ambil ni squid ni. Sotong. Ini encik sotong. Walaupun kau bukan sotong. Oh tak boleh sebab berat sangat. Okay, tak apa. Ambil. Tak boleh. Okay dah cukup. Ni je lah. Aduh, Dave kata dah tak boleh. Nombor Dave kata. Berat sangat. Oh, saya cepat customer datang bagi review baik. Okay. Oh kau maaf lah tak ada lagi tak ada lagi derong abah ayam makcik. Banco dengan Dave ni duo yang power aja. Pasal tu mana Cobra? Dia tu. Dia suruh buat ni. Dah dia yang tak ada. Okay. Oh dah bronze. Oh dapat resipi baru. Osh, unlock benda baru ke? Kitchen staff. Oh dapat kitchen staff. Bye bye. Alah tak sempat tekan. Oh penat Banco baru berapa customer? Baru 6 customer je. So next day. Alah matahari dah. Aduh budak ni. Dia budak 3 blue shell 3 brown shell. Kau menyelam kot. Like. Oh yo dapat award. Senyum Banco. Handsome. Like semua orang ni dah like. Dah berubah dah layout dah. Oh ni lah benda dia budak tu nak. First ni kita try kutip barang dulu lah. First dive ni tu kutip barang. Buat budak connect tu nak. Second baru kita cari ikan. Okay kot. Ni oksigen dah ada. Oh tu dia. Kan sikit. Dia tak perlu pakai rifle tu pecah muka ikan. Okay dah siap. Okay dah siap dah budak ni punya fragment. Ni fragment tu apa? Oh ni function. Melaju. Ni ikan awam ni. Ikan awam nak. Ni kau. Ini. Oh, sedap. Ni ikan muka kelakar ni. Oh sorry. Tak sengaja kau nak. Nai, muka kelakar. Pisau ya. Kita nak. Oh, ni kita kena bedah dia. Lama sikit. Oh, boleh 2 kali macam tadi ke? Nah, senapan kita dah habis peluru lah. Ni senapan baru. Okey, dapat. Sekarang ni benda penting apa? Oksigen. Mana oksigen? Dah 68 ni. Jangan jadi macam tadi jangan jadi macam tadi. Ni apa ni?
Short bang stick. Tu apa? Oh. Ya. Jumpa pun. Okay. Baru boleh beraksi. Jom, let's go. Ketuk ikan. Oh, dah berat kita. Dave dah berat. Oh, ni ada kat sini. Tak ada masalah sangat mana ikan tadi. Kau pasal ni. Ambil benda ni untuk laju. Lai. Wait. Sakit. Dave. Aduh. Stand dia. Sakit. Pause lah. Jerong je pun ni Dave kot. Easy Dave kata. Jom. Ya, jerong kata. Dave. Ganas kau ni Dave. Memang kau ni jantan sejati. Jom. Dia ni ambil masa kan. Nak sampai. Jom. Dah turun. Dah cukup. Cukup. Jangan tamak dia. Jangan tamak. Ya, caw. Kita nak mati je tadi. Selamat. Yeay, kita dah berjaya buat settle mission. Ni untuk budak ni seorang. Ya, budak. Easy kot. Mana ada senang. Oh, dapat point. Okay, terima kasih budak kecil. Walaupun sembang kata untuk paper. Oh, dia boleh deliver. Cukup. Jadi sekarang kita target orange starfish. Mixi shell. Jangan kejar Dave. Main. Dave ni sharpshooter kot. Easy. Terus sekarang ni target kita kita ingredient lah. Kita ingredient sampai berjaya. Lepas tu next time kita kerja baru kita pergi dekat ni objektif ni. Okay, cun semua. Apa ni? Oh, sharpen ni sedap. Ni boleh pakai harpun saja. Hehe. Oh, boleh. Okey ke harpun? Sekali boleh. Sini. Triple kena brother. Memang kena elektrik betul. Sini kau. 4 kali. Memang tak balik rumah kau. Dah penuh dah barang. Beratnya. Kita try upgrade untuk storage pula. Storage kan oksigen dah kurang oksigen dia. Yup, critical death. Critical tak boleh turun bawah lagi. Jangan mati dah banyak barang ni. Dave, kita cuba naik ke atas. Kalau sempat 60 meter, 67, 94 sempat kot. Macam sempat. Cuma jangan cari ikan lah pada waktu ni. Kita just keep swimming. Sempat. Dave expert diver. Oh, ada sini. Tak apa lah. Ikan balik. Tamak biasa. Aduh. Ni lah. Ikan 66. Ikan mana ada sini? 666. Ni bila masa kita boleh pakai ni untuk ni coral ni. Pakai coral. Tak ada. Game ni dia macam cantik sangat game ni. Style cantik, lagu dia cantik. Lagu cantik. Lagu sedap, santai je lagu. Lepas tu setiap tu ada ni, haiwan dia ada ni. Dah, tak ada benda ni. Balik lah. Dia setiap ikan tu dia ada nama sendiri. Dia punya, tak tahu nama tu memang nama betul ke tak. Memang wujud ke tak ikan tu. Okay, banco. Let's go, tambah. Oh, boleh upgrade. Nice. Oh, ni lain. Oh, banco style. Yeah. Kita pakai kasut naik oh. Style banco ni. Kalau siapa lepas ni nak masak kena jadi macam banco. Style sikit. Enhancer. Ada banyak kot. Oh, mahal sikit. Oh, sampai 30 sen kot. Sampai 2 kesukaan. Oh, ni kejerong lah. Okay, buka. Banco, cepat banco. Saya excited. Oh, kita akhirnya boleh bagi makcik je. Bagi kepala jerong, banco. Makcik dah datang berapa hari dah. Nah, ambil kepala jerong. Disgusting. Yang itu makcik dah kau order. Cepat. Wih.
Wah, macam heaven dia kata. Aduh, apa over game. Okay, suka makcik. Ya, betul tu, kepala jerung. Terus suka makcik. Tengok Bancho Pro. Oh yes, dapat people, dapat staff. Yeay, dapat staff. Akhirnya tak payah dah Brother Dave yang kerja seorang. Yes. So tekan staff dulu Okay. Hiring staff. Dalam muka Bancho. Okay, lepas ni kita kena tunggulah. Oh, esoknya baru datang customer. Okay. Cepat. Apa nak? Sorry. Sorry lah, Abang Dave ni ada 2 kaki je. Bukan ada 6 kaki. Mak, item kita, menu kita kena update. Oh no, dah separuh dah orang tu marah. Jadi Bancho kena tambah customer, tambah staff ke Bancho. Customer ramai ni. Ya, light. Mana Yoshi? Betul. Muka jerung. Sekejap, apa kita nak? Kita nak upgrade. Cargo box. Duit banyak. Okay, cun 300. Oh my. Upgrade. Tank upgrade. Okay, dah. Inilah upgrade yang kita boleh buat. Jom, let's go terjun. Sekarang kita pergi signal. Kau datang balik. Kenapa kawan kau ni sangkut lagi ke? Kau ni orang baru nak buat benda lain. Yelah. Okay, Dolphin, cepat. Faster. Kau ni selalu problem awet kau Berjaga awet tu memolek. Pening kepala Dan. Alamak, cariin saja kau. Aduh, sini. Oh, cepat. Welah, dia makin naik. Aduh, siut. Ya betul, tembok orang. Sakit. Dah salah tu. Cepat dia. Janganlah goyang. Dah kita selamat. Bye lah Nun. Aduh, kau jaga awet kau tu baik-baik. Pening kepala aku. Jadi kawan ke? Macam you. Nak dia bagi hadiah ke? Ya, Dolphin. Oh, ada hadiah. Oh yo, golba kau. Kaya Dolphin. Sorry. Woi, jerung tu jangan buat hal. Jerung tu jangan buat hal. Sabar je, jangan. Saya tak ada senjata yang sedap nak lawan. Itu. Mati. Dave, kau ni ganas dia. Pakai senapang dah lain. Tapi nak turun bawah, dia kena diving suit, kena upgrade kan. Tahu atas tu jalanan je cepat naik. Oksigen. Ada, tapi ni ada. Peluru tak ada, baru perasan peluru tak ada. Ni senjata apa? Oh, besi kot. Okay, dapat para kuda macam. Tengok sikit. Alah, dah berat dah kita punya ni. Oh yo, maksudnya maybe ni kuat sikit kot. Sekejap sini kau. Jangan lagi. Nak berkawan je. Kat sini kau. Tak ada kawan yang mampus loh. Alah, kesian dia. Dia nak selamatkan ni.
Kuat ke kau ni? Cepat kita dah ni. Dah penuh storage. Biar. So boleh kata waktu ni just untuk kita seksa lah. Sebab storage ni. Weh, lantak mackerel ke apa? Nyawa. Apa lah. Pergi pula buat mackerel. Ambil ni tu. Kaki. Okey. Dia nak mati. Oh, kumpul duit sikit, upgrade suit, baru kita boleh turun balik bawah ni. Okey. So, ikut pada logiknya sepatutnya ikan kat bawah sekarang ni lagi mahal kan. Patutnya. Sekejap. Upgrade senjata. Kita turun bawah lagi banyak sikit ikan yang berlebih berharga. Sekejap, sebelum tu senjata. Oh no. Sekejap, boleh serang kan? Jangan saya bagi masuk palu, masuk balik. Oh, apa ni? Kawasan bangkai kapal. Tengok. Function kita explore. Exploration. Serabut korang pun. Tembok dia memang macam baju masa tau. Tembok. Banyak kali nak baru mati. Aduh, apa tu? Oh, horror pun. Jumpa dah kawan. No. Saya dah berat sikit. Sini. 4 kali tembak meninggal dah jerung. Ada staff. Tu hire tu senang. Okay, Kyoko. Cost free je. Select staff. Dining area, kitchen, mood ke dining area. Alah, pacu boleh masuk seorang, tak ada masalah. Boleh training ke? Semudah ni dah. Boleh borak dengan dia. Hai Kyoko, jom start kerja dengan Kyoko. Okay Kyoko, ingat customer datang senyum dulu. Cepat Kyoko, cepat faster Kyoko. Ni kita jadi ni. Jadi boss. Oh, lepas ni kena tambah dekat ni Tambah dekat kitchen pula. Bancu tak boleh seorang-seorang. Bancu kata penat Bancu. Kita dah rank up. Yeay, boleh rank up. Yelah, dalam. Sekejap, kita balik semua kedai. Sekejap, kalau nak rating kena ada menu dulu kan. Alamak. Dia bau ikan. Proof. Yeay. Banyak. Service staff tambah seorang lagi. Banyaknya benda. Bancu, banyak benda. Sekejap, Bazir duduk sini. Hai kucing. Harap kau dapat makan sushi kucing. Kau ikut buntal. Sekejap, boleh tembak ni. Dia protection kau. Cepat. Kempis balik. Kuatnya kau. Aku tunggu kau kena ni. Aku tunggu. Okey. Sini. Sayang ada. Kita guna puffer fish. Ni kan mackerel ke? Baik ke kan? Sebab aku ni berat. Rasa penuh sangat beg. Kalau penuh beg tak bagi dah. Sniper, triggerfish. Sebab ni rasanya awam lagi. Yep. Yeay, terus berat kau. Sana kita cari benda untuk naik direct. Ada bawah ni. Apa oksigen ke? Ni jadi macam tadi. Oksigen satu beg senjata. Ada. Okey, kat sini kapsul ada. Tak ada masalah kan? Atas kita upgrade baju. Lepas tu baru kita turun balik. Kita pergi dekat sini, objektif. Kita buat story sikit. Ni menyelam saja macam tak ada hal tuju menyelam. Wow. Kau tak nak cari pasal lagi. Sebab beg aku sekarang dah penuh. Kalau aku lawan kau bazir peluru masa At least kalau beg tak penuh okey lah sikit. Jangan tamak. Kita cari jalan balik tu. Kau sotong geram ke?
Tonton makan ni, makan ruang lah. Dia berat. Ada way lah. Dia menyelam ni diving macam best lah. Saya pun kadang nak try juga masuk menyelam. Lepas tu buat license kan boleh kena buat license untuk menyelam. Tu menyelam kat dalam lah. Kalau cakap menyelam pendek-pendek gini kan, tak payah license pun. Tapi nampak interesting lah. Macam nak try suatu hari nanti. Kalau ada kesempatan saya try. Tapi saya bukan menembak ikan lah macam gini. Ni hardcore punya orang ni. So ikan nak kena betul-betul. Kena geletek. Dah cukup. Berat badannya Kang Dave kan. Yeay, dapat senjata. Boleh buat. Masa untuk tengok montage. Bodoh tak boleh lah. Nampak creepy dia. Aduh. So kita nak diving suit tadi. Level 3. Yep. Kau boleh masuk ke dalaman 150 meter. Dalam. Okay, kita terjun balik. Okay, sekarang kita pergi ke objektif tu je lah. Tak ada benda nak buat dah. Sekejap, dalam kita kutip dia. Sambil. Oh. Aduh. Kau ni kacau betul. Orang punya hari ni tak nak jadi ni apa ni, pacifist. Tak nak membunuh. Oh hey, kau ni betul cik pasal kan. Wow, datang benda tu. Apa ni kena terpaksa lawan. Tanah. Aduh. Sakit ke? Aduh. Peluru lah ke? Wah, orang kata jangan main peluru. Wait. Dave. Dah meninggal dia. Aduh, itulah lain kali jangan membunuh ikan. Bancu tak nak lagi sebenarnya. Dapat staf baru. Okey. Mahal. Saya cooking dia. Saya mahal sangat. Cooking dia okey. Ini lebih daripada serving. Sekejap. Minah ni cooking tak agak sama je. Okey, tak apalah. Ambil je lah. Saya je lah sebab kau murah. Budak tu. Oi, benda lain ke? Itu benda tadi? Lain. Macam maju. Wow. Ganas bancu. Good luck lah budak yang kerja dengan bancu. Tinggal kau. Okey semua. Ingat budak. Tolong bancu tu. Jangan sampai kau kena libas dengan bancu sudah. Cepat. Siapa nak ikat? Aku cuma serving air je. Hantar makanan budak tu. Dave dah upgrade dari sini lah. Layan budak kerja mahal ni. Sekejap. Laju kau bancu. Ada budak kau. Cepat akak. Sebab tak ada stamina ke perempuan. Kita punya part timer kita staff baru. Ganti part timer. Lemak wasabi dah habis. Okay, boleh tolong cuci pinggan tak? Cuci meja tolong kak. Rasa je tak sempat kau ni. Yep. Sorry lah. Kau lambat lah. Lain kali kerja tu ikhlas sikit. Laju sikit. Sabtu satu hari berehat. Tapi Dave tak ada rehat. Setiap hari dia bekerja. Okay, tengok apa kita punya objektif to do kita. Cuma tinggal pergi signal lah. Tadi silap lah. Kena serang ikan tu. Sekejap sebelum alang-alang kita tengok upgrade. Benda yang boleh upgrade. Oksigen harpoon gun function juga. Oksigen dulu lah kan. Sebab ni dah boleh masuk dalam lah. Kargo pun sedap ke? Tunggu kargo lah. Selalu kargo penuh awal sebelum oksigen. Oksigen ada kat bawah tu. Okay, rasa kan saya stop sampai sini dulu lah. Sebab minta maaf lah sebab saya tak berjaya nak settle jumpa kat si people tu. Sebab kena serang last minute tadi. Okay, semua terima kasih semua sebab sudi melepak dengan saya pada video kali ini. Kalau korang minat, korang tulis kat bawah tu minat untuk saya sambungkan lagi untuk video ni, video game. Series ni. Okay, terima kasih semua dan kita berjumpa di video yang akan datang. Bye bye.